Salam sejahtera. Pada 31 Ogos setiap tahun, seluruh rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat patriotik. Tahun ini kita menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-68. Sambutan ini diadakan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang tanah air yang telah berusaha membebaskan negara daripada penjajah. Sempena sambutan ini, pelbagai aktiviti patriotik diadakan di sekolah seperti nyanyian lagu-lagu patriotik, perarakan, pertandingan mewarna dan kuis kemerdekaan. Semua aktiviti ini bertujuan menanam rasa cinta akan negara dalam kalangan murid. Sebagai generasi muda, marilah kita menghargai nikmat kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh serta menjaga perpaduan antara kaum. Sesungguhnya, perpaduan adalah kekuatan utama negara kita.